Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir. Untuk kali ini saya nak kongsi tips bagaimana kita boleh dapat gambar yang sharp. Tapi tips ni lebih kepada teknik focusing. Macam mana yang orang tahu sekarang ni, kamera digital sekarang ni, terutamanya mirrorless, dia punya titik fokus dekat kamera tu banyak. Ada tak sama macam titik fokus dalam kamera DSLR yang lama ni. Dia lebih concentrate di bahagian tengah saja. Dia tak tepi, kiri kanan tak ada. Ada yang kamera yang paling advance sekarang ni, titik fokus itu hampir seluruh skrin. Maksudnya bukanlah kalau kita pilih benda tu semua sharp, tapi kita boleh mudah kita nak compose gambar kita tu. Tak perlu kita nak macam zaman guna DSLR dulu kan, kalau kita nak bagi subjek tu rule of third di tepi kan, kita kena fokus di tengah-tengah tu, lepas tu kita alihkan kamera ke sini. Sekarang ni dia tak payah dah benda tu. Kalau kita nak subjek tu kat tepi, kita maintain je kamera kita bahagian tengah, tapi kita pilih titik fokus yang bahagian tepi, sama ada kita nak bagi kiri ke kanan ke atas ke bawah. Macam kalau zaman DSLR dulu tak lamanya, atau zaman filem kan, kalau kita nak bagi subjek tu belah tepi, kita kena ambil gambar ada fokus di tengah dulu, lepas tu kita pergi macam ni. Maksudnya subjek kita fokus tengah, kita tekan separuh shutter ni, lepas tu kita pergi sini. Maksudnya kita nak bagi subjek kita tu off center lah, sama ada di kiri ataupun di kanan. Tapi kalau dengan titik fokus kamera digital sekarang ni ada berpuluh-puluh, ada beratus titik fokus kat dalam kamera tu, kita tak perlu lagi nak pre-focus, lepas tu nak compose balik. Pasal kita boleh maintain je macam ni. Kalau subjek itu di kiri, kita pilih je titik fokus belah kiri. Kalau belah kanan, kita pilih je belah kanan. Mudah kan. Cuma ada orang yang tak faham ni, yang bukan tak faham, dia malas nak baca manual buku. Dalam kamera digital mirrorless utamanya, dia ada titik fokus banyak tau. Kita boleh pilih banyak atau single fokus kan. Ada yang tanya saya, bang, kalau saya pilih group foto ni, kalau saya nak ambil gambar untuk gambar group foto kan, nak pakai single fokus ataupun nak pakai point yang banyak-banyak tu. Dia macam ni. Kalau kita ada orang beranggapan kalau kita pilih titik fokus banyak-banyak tu, semua subjek dalam tu akan sharp. Dia bukan macam tu. Contohlah, kalau kita pakai titik fokus ada, kita pilih yang banyak kan, berpuluh-puluh titik fokus tu, kita activatekan titik fokus yang banyak tu, kita ambil gambar group foto, tapi kita pakai aperture f2.8 atau 5.6. Yang kita kebiasaan ni lah kan, kalau kita pakai focusing titik fokus yang banyak tu, subjek yang paling hampir dengan kamera, dengan lensa kita tu je yang akan sharp. Yang lain tu akan blur. Itu pun kita boleh customize kan. Tapi kalau keluar orang kata factory setting tu macam tu lah. Kalau kita pilih titik fokus yang ada banyak-banyak tu, yang mana paling hampir dengan lensa tu, maksudnya yang depan tu, dia lah yang akan paling sharp. Yang lain tu akan blur. Ni kalau kita pakai aperture f2.8 jangan tu lah. Maksud saya, kalau kita pilih aperture besar tapi kita pilih titik fokus banyak, gambar tu tetap akan blur, yang tak ada kena dengan yang jauh daripada titik fokus tu. Maksudnya yang belakang-belakang tu lah. Dia titik fokus yang banyak tu sebenarnya sesuai untuk subjek yang dia macam ni lah. Kita boleh activatekan titik fokus yang banyak tu, tapi dalam masa yang sama kita boleh gunakan untuk contoh eye tracking ataupun human tracking ataupun face tracking. Maksudnya bila kita activatekan fokus yang banyak-banyak tu, kamera kita bila dia tengok tu, dia akan mana-mana subjek yang ada dalam kawasan framing tu, manusia ke haiwan kan, dia akan tracking benda tu. Dia fungsi dia lebih kurang macam tu lah. Tapi bergantung pada kamera kita lah. Ada yang eye focusing, ada yang bukan eye focusing, eye tracking kan, human. Maksudnya dia boleh tengok AI dalam kamera tu, dia boleh tahu okey ni manusia, dia akan priority kan kat situ. Tapi benda-benda macam tu mudah kalau kita nak guna kalau subjek tu ada satu saja. Tapi kalau dia ramai, jalan tak beriringan ataupun jalan ada yang depan, ada yang belakang kan, subjek yang kita nak fokus tu pula bukan yang di depan, ada yang tengah-tengah. Benda tu yang akan jadi problem. Benda tu yang sebaik-baiknya guna single fokus. Single fokus tu kita boleh maintain subjek mana yang kita nak. Dan ada juga yang tanya, bang, kalau group foto nak pakai single fokus ataupun point fokus yang banyak tu, dia macam ni. Contoh, kalau kita ambil group foto satu layer kan, ada 10 orang kan, kalau kita pakai single fokus, tak bermakna orang yang kita fokus di tengah-tengah tu je yang sharp, yang kiri kanan dia semua tu sharp juga. Itu bukan maksudnya. Contohlah, titik fokus dia dekat sini kan, ada ramai lagi kat saya ni, satu baris lah, 10 orang kan, saya pakai titik fokus satu sini, satu baris 10 orang. Bukan bermakna saya je yang sharp, yang kiri kanan semua blur, tak. Dia
bergantung kepada aperture kita dan juga bergantung kepada dia punya. Biasanya kalau orang tu duduk selari maksudnya okey ni orang macam ni lah. Ni orang satu lari kan. Kalau kita pakai f2.8 pun semua dia akan sharp. Dia yang problem tu kalau ada 2-3 layer. Ingat kalau kita pakai f2.8 tapi orang ni satu baris je, 10 orang ke 15 orang kita pakai f2.8 kan, semua orang ni akan sharp. Faham tak? Tapi kalau kita pakai f2.8, kita fokus kat sini, kat bahagian tengah depan ni ada 2-3 layer lagi kan. Yang belakang-belakang tu memang akan blur lah. Sebab tu lah kalau kita ambil gambar group foto yang ada 4-5 layer tu, kita kena pakai aperture f16 ke f11 ke. Titik fokus tu tak ada masalah. Dia akan tentukan biasanya dia akan tentukan yang subjek yang kita fokus tu. Dia bukannya maksudnya kita fokus sini, titik fokus satu sini, kiri kanan dia blur tak. Dia depth tu, orang panggil depth of field tu, dia akan mengajak ke belakang. Kalau kita pakai contoh f2.8 sini je sharp. Kalau kita pakai f8, saya dengan yang orang belakang ni pun sharp juga. Kalau kita pakai f11, kalau ada 3 layer kan, 3 layer tu pun sharp. Dia kena faham macam tu. Dan benda ni macam ni, kamera digital sekarang ni apa susah kan. You ambil test shot je lah kan. Tengok okey ke tak. Lagi tu kita boleh zoom kan. Terutamanya kalau group foto ni, saya suggest you all pakai tripod lah, supaya tak shaking kan. Bila dah shoot ambil test shot first tu, kita zoom out tengok kat sini, zoom in atau zoom out dan tengok sampai besar, tengok muka mata semua sharp, okey, jalan. Kena ingat balik kalau kita guna titik fokus yang banyak-banyak tu, bukan bermakna semua subjek tu akan sharp lah. Dia banyak faktor juga bergantung. Bergantung kepada setting kita, bergantung kepada subjek tu juga, berapa ramai subjek tu juga. Cuma jangan salah faham bila kita pilih titik fokus yang beratus tu atau grup-grup yang banyak tu kan. Gambar ni okey, kalau orang ramai kita pakai titik fokus banyak. Bukan, dia bukan kat situ. Dia ada faktor lain termasuklah aperture dan juga pemilihan shutter speed ni untuk mengelakkan gambar blur lah. Ya, kalau ada yang tak clear lagi boleh tanya saya ataupun rajin-rajin lah baca buku manual lah. Okey, jumpa lagi.